Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Assalamualaikum. Okey, sebelum kita mula, cikgu akan bagi sedikit jajan dulu kamu. Bagi hilang mengantuk dulu. Saya tahu hari ni hari Jumaat, hari yang paling mengantuk. Okey, ini soal dua. Soal dua untuk hari ni. Makan tu ya. Okey, kita makan, boleh makan tapi kena dengarlah sebab tajuk ni agak mengantuk untuk hari ni. Cikgu nak ajar berkaitan dengan dokumen perniagaan sebagai sumber maklumat. Okey. Ini daripada bab ni kita akan ada kita akan masuk 3.3 dokumen bukan sumber. Belum cikgu nak mula hal ini, cikgu nak mula dulu. Okey, cikgu akan bagi satu orang panggil. Cikgu akan tunjuk ini nak tanya apakah benda ini? Apakah benda ni? Invoice. Betul, invoice. Betul kan tak salah ni? Cuba tengok. Statement account. Ya. Inilah yang panggil penyata akaun. Okey. Tujuan penyata akaun dibagi ni sebenarnya dia nak bagi tahu kata akaun yang kita terima dengan akaun yang pihak penjual bagi ni sama dengan tak? Untuk kita nak tengok akaun ni adalah sama ke tak dengan apa yang direkod. Ini dipanggil penyata akaun. Memang setiap company ada penyata akaun lah yo. Ya, selalunya penyata akaun ni akan diberi secara bulanan di mana cikgu sendiri di mana pihak syarikat sendiri pihak penjual dia akan bagi kepada pembeli selalunya. Dia akan membeli sebab pihak pembeli ni dia akan memberi secara hutang. Macam itulah. Bila mencari secara hutang dia akan bagilah setiap bulan. Dan kalau siapa tengok dia akan ada satu part di mana yang ni. Tengok, cepat tengok part ni. Okay, dia ada bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Berapa dia punya akaun dia? Kalau tengoklah dulu part ni. 2, 3, 4, 6 bulan ada. 6 bulan semua. Ya, lebih kurang lah. Sebab dia nak bagi tunjuk dulu benda ni, part ni. Awak ni kosong. Kenapa yang ni kosong? Okey. Tak banyak lagi lah. Bukan tak banyak. Ini nak tunjuk kata dia dah akaun ni dah okey. Tak ada hutang lah. Dia kata balance yang bulan-bulan lepas tu kita dah bayar lah. Nak tunjuk. Selalunya kita tengoklah yang ni yang bulan lepas nak kata debit dengan kredit selalunya. Yang ini di mana kanan debit ni mana kita belum bayar lagi. Jadi hutang kita tu akan jadi sebagai debit. Dan kredit ni apabila kita dah buat pembayaran. Bila buat pembayaran ni lah dipanggil kredit. Sistem debit kredit. Kalau yang ni lah okey. Dan satu lagi cikgu nak tanya yang ini siapa tahu? Statement bank. Okey, statement bank. Bank statement. Ya. Apa beza bank statement ni dengan penyata akaun? Ni rekod keluar masuk duit. Yang tu rekod hutang. Betul. Yang ni betul. Tetapi ada satu perbezaan kalau siapa tahu lah. Yang dikatakan kredit tu kalau tengoklah, okey, sebagai contoh, dia ada dua jenis. Kalau siapa tengok ni, okey, debit ni, kalau tengok debit, okey, ini ni duit kita keluar. Masuk kata debit, depa adalah duit keluar. Bila kita masuk duit, itu adalah dipanggil sebagai kredit. Ini penyata bank dia berbeza sikit dengan kita punya prinsip kita lah. Yang akaun yang sama belajar. Okey. Boleh faham? Boleh. Okey, itu yang mau bab pertama. Okey, bab kedua pula sebabkan oleh cikgu nak sarankan kalau dah ada ni, ini baru permulaan jadi kita boleh buat catatan sedikit lah. Okey, sebelum mula ni cikgu akan ada bagi satu lembaran kerja untuk kamu semua hari ni. Sebab cikgu tahu kamu biasalah hari-hari akhir sekolah. Okey, hari Jumaat pula tu. Ini ada satu lembaran kerja pada semua. Soalannya lah berkaitan ni. Nanti akan ada satu khas ni. Cikgu akan suruh ni lah lembaran kerja ni lah. Akan pergi pada kamu. Boleh tak? Boleh. Okey, cantik. Yang ni boleh buat kat rumah lah. Tak, ada waktu. Cikgu buat dah siap dah. Tarik apa dah ambil elok dah tu. Okey nah, ini baru part pertama nah. Okey. Okey, ini sebab cikgu dah buat dah kanya pasal dah semua dah kanya berkaitan dengan apa semua. Lepas tu cikgu nak tanya kamu semua ni lah. Okey, berkaitan dengan part yang kedua ni pula.
cikgu nak tanya ni, kalau kata sekiranya, okey, buku hari ni cikgu akan pakai ada 2 buku. Pertama cikgu akan guna iaitu buku teks pada yang ni. Yang kedua cikgu akan gunakan dari segi buku ini. Buku ni cikgu akan gunalah untuk mengajar kamu semua untuk faham. Ini budak tu. Ini buku rujukan. Nanti cikgu akan bagi nota kemudian pada kamu semua. Okay, you know. Okay, the next is about, okay, the next kita akan tanyakan. Dah lalang kita masuk part ni, cikgu akan tanya kepada kamu, apakah fungsi penyerta akaun? Cikgu ada terangkan tadi dah. Apakah fungsi penyerta akaun yang kamu nampak? Yang ni penyerta akaun kepada pembeli. Pembeli itu adalah kita lah. Apakah fungsi dia? Kalau kita beli yang ni. Fungsi dia sebagai bukti transaksi satu syarikat. Okey. Kalau ni untuk record, kalau untuk pengeluar tu record, kalau ada hutang. Okey. Ya, Boleh, betul juga. Boleh tengok. Dan sebenarnya kalau nak simpulkan, okey, perbezaan dia adalah, okey, kalau untuk pembeli, untuk kita nak tengok transaksi di mana kita ni ada hutang, kita beli secara hutang barang tu dengan pihak penjual, sama ke tak dengan rekod yang penjual tulis? Adakah penjual terlebih bagi invoice terlebih catat, ataupun invoice yang kita terima tu kurang. Selalunya sebab ni, kalau ni dari segi perspektif kita, kalau nak tengok ni invoice yang dia catat ni kurang, contoh yang kita terima, kalau sekiranya kalau invoice tu terlebih, kita akan beritahu balik kepada penjual. Okey, ini untuk dari segi pembeli. Manakala untuk penjual pula, catatan. Okey, ini sebagai catatan lah, nak bagi tahu kata pihak pembeli, penjual tu telah menguruskan, telah membuat urus niaga kepada pembeli, iaitu kita lah. Kalau sekiranya inilah fungsi dia, kalau tengoklah fungsi pertama untuk accounting website. Okey, dan satu lagi, selalunya akaun ni kalau siapa tengok dia, okey, bila ada penyerta akaun dikatakan debit dan kredit. Debit tu adalah dia punya hutang, sebab penghutang ni kalau siapa biasa belanja, asset liability sama dengan equity. Asset tambah asset tolak dengan liability sama dengan equity. Sebagai contoh lah. Okey, asset ni apa dia? Kalau asset adalah kereta, lagi rumah, tanah. Okey, kalau siapa biasa dengar aset semasa? Aset semasa apa dia yang boleh besar? Maksudnya aset yang tak ada susut nilai. kurang tepat. Ni aset semasa yang kita ada sekarang tu. okey, aset semasa ni kalau kita bisa dengar stok. Stok Saham, macam saham. Macam saham. Okey, stok, bank, tunai, dan juga penghutang. Dan ada satu lagi lah setengahnya kita akan, contohnya kalau aset semasa ni kita akan bayar, contohnya macam kita terlebih bayar. Okey. Kita akan terima dulu. Terakru. Akan keakru tu. Kita ingat ayat tu. Ya, betul. Mana keakru lah, banyak empat keakru tu. Itu dipanggil aset semasa. Okey. Kalau macam ni dia dikategorikan sebagai aset Bukan semasa. Bukan. Kalau untuk penjual dikira aset semasa. Okey, untuk kita pula dia dikira sebagai liability. Ya, liability. Itulah kita kena faham maksud kata aset semasa, aset bukan semasa, liability. Yang ni dikira sebagai liability semasa. Okey, ini sebab maksudnya pemiutang lah. Ya, pemiutang, betul. Maksud kata penjual mengatakan kita ni sebagai penghutang dia, manakala kita mengatakan pada penjual tu sebagai pemiutang kita. Okey, ini secara simple lah cikgu boleh bagi. Okey, lepas tu kedua pula kita akan menerangkan berkaitan dengan, okey, ini pula
aset ni kan. Okey, bank. Bank, apakah perbezaan kita akaun bank ni? Okey, ni kita nampak penyata bank. Apakah perbezaan yang kita nampak penyata bank ni dengan untuk penjual? Untuk maksud kata untuk kita punya transaksi kita nak tengok kita bayar tak bayar. Apa perbezaan ni nampak? Kalau boleh fasal lah, semua yang faham. Apa perbezaan? Okey, kalau kita nampak penyata bank ni dia transaksi dia kakak ada setiap bulan sama 30 bulan selalunya. Okey. 30 hari. 30 hari maksud saya. 30 hari. 1 bulan sama dengan 30 hari. Okey, setiap transaksi kita sekiranya kita nak tengok okey, kita nak buat akaun bank ni selama berapa puluh hari. Selalunya kita akan buat tempoh perakaunan adalah 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. 365 hari kalau siapa tahu. Okey. Bank ni kadang-kadang dia boleh jadi cepat, kadang-kadang akan jadi lambat. Ikut dalam dia punya transaksi lah yang kita nampak. Kalau okey, sebentar. Okey. Siapa yang kita tahu? Okey. Sebabkan oleh kalau nak ikut istilah itu saya bagi istilah yang secara biasa kan. Kalau nak ikut buku pula dia kata penyata akaun ni adalah penyata bulanan yang meringkaskan semua urus niaga yang berlaku di antara penjual dengan pembeli. Itu dalam buku. Sebab dia nak meringkaskan. Selalunya kita keluar ni penjual akan ringkaskan berapa kita ke hutang. Itu cara simple lah kan. Dia kan. Dan penyata ni selalunya di atas setiap bulan. Itu adalah untuk penyata akaun. Kalau dalam buku ni juga dia kata untuk penyata bank pula dia kata adalah satu rekod bulanan bagi transaksi keluar masuk wang bagi pemegang akaun semasa. Okey. Siapa yang tahu kalau akaun semasa ni selalunya okey, bila kita untuk akaun perniagaan kita akan buat akaun semasa. Akaun semasa ni selalunya dia akan bayar lah. Dan dia punya aturan dia di mana okey, bank akan digunakan akaun semasa ni, dia akan ada charge. Bagi contoh, kalau kita charge yang kita boleh nampak charge bank lah setiap ni kalau kita menggunakan kalau kita gunakan cara cek servis charge. Betul. Servis charge ataupun charge perkhidmatan daripada pihak bank tadi. Servis tax lah. Servis charge. Servis charge. Servis charge ni berbeza sikit dengan servis tax lah. Okey, itu yang kita nampak simple lah. Okey, untuk ni juga dia dikeluarkan daripada pihak bank. Pihak bank keluar kepada pihak pemegang akaun. Dia kata dia kekandung seperti baki awal di bank, baki akhir baki awal tunai, senarai urus nego yang digunakan, dan akhir sekali adalah baki akhir dia. Selalunya lah dia termasuklah senarai. Sebagai contoh, kalau kita ada 100, kita baki awal kita ada 100. Okey, lepas tu kita beli top up RM30 sebagai contoh. Lepas tu dah habis dia hingga hujung tahun tu dah tinggal berapa baki? RM70. Dan baki akhir tu lagi yang akan kita bawa ke depan. Macam itulah. Lalu yang pihak bank lah akan tulis tu. Dan mereka menggunakan kaedah berbeza pula yang kita faham. Okey, debit mereka adalah kita keluar duit. Manakala kredit mereka adalah duit masuk pada akaun bank. Perbezaan jangan kamu rasa macam curiga sikit lah tentang akaun bank dengan akaun yang kita belajar ni lah. Tapi rasa sebabkan oleh bab ni berkaitan dengan dokumen sumber, jadi secara simpelnya kamu akan faham lah berkaitan dengan dokumen sumber ni. Okey, lepas tu kita dah mulakan part semua ni. Saya rasa kamu pun dah faham dah berkaitan dengan subjek ni. Okey, cikgu akan bagi kamu tengok di mana dekat tangan kamu sekarang ni ada apa? Okey, lembaran kerja. Okey, lembaran kerja ni kamu tengok dulu. Cikgu akan bagi masa dalam 7 minit untuk kamu menjawab lembaran kerja ni. Apa yang kamu rasa boleh faham dengan lembaran kerja ni? Tapi cikgu rasa lembaran kerja ni kita dalam 7 minit ni cikgu rasa kamu boleh je nak buat secara
Simple saya rasa. Sebab cikgu, kalau cikgu tengok balik, okey, sebagai contoh bara kerja yang kamu faham, okey, pihak berkaitan dengan akaun bank, berkaitan dengan ni lah penyertaan akaun. Dan satu lagi kalau cikgu nak bagi tahu, okey, kelazimannya, okey, ini cikgu bagi satu hint sikit lah. Okey, jika invoice yang tak jelas dikeluarkan kepada pelanggan, okey, ini ikut penyertaan akaun lah. Sekiranya cikgu akan bagi satu hint, cikgu akan bagi penambahan sikit lah kat kamu. Okey, sekiranya kamu nampak ada macam kecurigaan apabila transaksi kamu rasa macam kenapa kau rasa pelik sangat kan kita punya transaksi akaun kita ni, okey, tak cukup dan sebagainya, kamu boleh kemukakan dia punya akaun ni. Bagi contoh, kamu boleh dalam bahasa lain boleh menyoal kenapa amount ni dapat sikit sedangkan amount tu besar, dan bila kita tengok rupanya invoice tidak sampai ke tangan kita sebagai inilah. Bagi contoh, dia macam dia nak semok dan imbang akaun kita buat tu. Selalunya pihak accountant, kalau kamu bekerja sebagai accountant, kamu akan tengok, okey, sekiranya kamu membuat transaksi tapi secara hutang lah kan, tanpa pengetahuan, okey, bila kita pergi ke kedai kita perbaik, contohlah perbaik kereta kan, macam invoice yang saya dapat ni, yang saya dapat secara rahsia ni, cara kira yang dirahsiakan ni, sebenarnya saya dapat dia berkata okey, dia perbaik kereta, perbaik bertukar tiub dan sebagainya lah kan, bagi tahu. Dan kita contoh kita tak dapat invoice tu, dan invoice ni selalunya pihak akaun dia akan secara terus dia akan bertanya kepada pihak contohnya sebagai akan ada orang pencatat yang selalunya akan buat. Yang kedua, sekiranya tak sampai juga, baru kita berhubung kepada penjual terus balik. Itulah accountingnya saya. Kalau kamu bekerja sebagai dalam industri, selalunya kamu akan ke sana lah kalau industri ni, secara simple. Sebab cikgu tengok kamu saya rasa ni, kalau tengok cara kamu ni, kamu dah pandai akaun saya ni. Saya rasa kamu cuma kurang sedikit pemahaman sikit kat akaun ni kamu. Okey, sekarang cikgu nak kamu kena tengok perbezaan, jawabkan soalan tu sikit. Soalan-soalan yang ada dekat dalam ni terdapat ada dua bahagian. Yang satu adalah bahagian A yang berkaitan dengan soalan objektif. Yang kedua berkaitan dengan soalan struktur. Tapi cara simpelnya, okey, kalau kamu menggunakan pen dan saya tak buat pen lah tu. Lupa. Okey nah, sebentar nah. Pen. Okey. Simple kan? Saya rasa kamu ada banyak masa, cikgu akan bagi dalam masa 7 minit untuk kamu buat lah. Mula sekarang lah. Ada yang tak faham? Ada yang tak faham kan? Boleh saya bantu? Tak ada. Tak ada.
Ini macam simulasi kamu lah untuk kamu jawab peperiksaan yang akan datang ni. Dan persertaan kamu lah untuk menjawab SPM ni. Sebelum cikgu akan memberi lagi kerja khusus lah untuk pengetahuan kamu semua. Kerja khusus tu dalam masa 20% daripada markah keseluruhan nanti. Tapi yang itu akan dibuat dalam masa 2 tahun. Keempat dan kelima. Kata 4 dan kata 5 kan ada. Nanti cikgu akan ajar kamu lah. Sama aja kaedah dia. Ni apa tu? Ya. Ni ada bukan sumber. Iya. Ni soalan pertama, dokumen bukan sumber ni ialah okey. Dia ni dokumen yang hanya disimpan. Jadi tengoklah, okey, pertama kali bukti asas sesuatu urus niaga berlaku, dokumen tambahan yang digunakan untuk semakkan, dokumen yang hanya disimpan oleh pelanggan, dokumen yang hanya dikeluarkan oleh kerajaan. Kalau nak ikut ni, kamu boleh faham lah jawapan yang mana. Sebab dia berkaitan dengan dokumen bukan sumber. Kalau dokumen bukan sumber ni, selalunya kita gunakan untuk yang cikgu bagi ayat kan ke? Semak dan imbang. Oh, okey. Okey, faham. Kalau semak dan imbang ni, dia akan dengan soalan jawapan ni tu lah. Segi yang tak ada kena-mengena dengan dalam punca kira apa semua tu. Iya, kita nak semak berapa kita punya transaksi kita tu. Dapat sama dan sebagainya. Dokumen kesumber ni selalunya lebih kepada semak dan imbang lah. Masa tu Hutang kita, contohlah hutang. Dan okey. Kamu semua ni agak letih sikit hari ni. Okey, kamu semua hari ni solat tak ada masalah apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subuh jaga semua hari ni. Jaga. Okey, alhamdulillah. Yang lain semua tak ada apa-apa masalah. Terus cikgu. Okey, alhamdulillah. Okey, faham. Okey. Siap cikgu. Siap Ayu. Okey. Cantik. Okey, soalan pertama kalau kamu faham, okey, cikgu akan baca satu soalan. Cikgu akan baca soalan ni, kamu akan jawab apa jawapannya. Dan cikgu kata kalau betul jawapannya, okey. Pertama sekali soalan ni soalan objektif. Dokumen bukan sumber ialah A. Bukti asas sesuatu urus niaga berlaku. B. Dokumen tambahan yang digunakan untuk semakkan. Yang ketiga, C. Dokumen yang hanya disimpan oleh pelanggan. D. Dokumen yang dikeluarkan oleh kerajaan. C. Betul ke? C. Saya jawab B cikgu. B. Ubi lah. Ya, jawapannya B. Dokumen tambahan yang digunakan untuk semakkan. Betul ya. Mana? Sebab kita nak menyemak hutang. Okey, kita semak hutang ni berdasarkan sebagai contoh bagi yang kita faham. Okey, siapa bisa dengar mungkin kita ada nota debit. Okey, mungkin kita ada nota debit, nota kredit. Kalau siapa faham lah, dia akan ada semakkan lah. Mungkin kita macam ada kekurangan cas dan sebagainya lah. Mungkin cikgu ada kelepasan pandang untuk memberitahu lah. Sebab kamu ni, okey, kita akan semak lah. Kita akan ada dokumen kredit ni selalunya kita akan guna waktu nota kredit atau nota debit lah. Nota debit ni selalunya kita akan terlebih debit ini selalunya orang kata terlebih cas. Ataupun ni kalau kredit ataupun dia akan ada pengurangan sedikit, nasib lah. Gantung sebab nota tu selalunya akan dikeluarkan oleh pelanggan. Selalunya lah. Okey, yang kedua, penyataan akaun dikeluarkan oleh A. pelanggan, B.
bank, C pembekal, D pembeli. Bukan. Pembekal, betul. Faham dah tak? Wah, okey, cantik. Okey. Soalan ketiga. Maklumat manakah berikut terdapat di dalam penyata bank? A. Invoice yang belum dibayar. B. Baki awal bank. C. Nota kredit pelanggan. Dan D. Bil bayaran utility. B. Baki awal bank. Ya, betul. Baki awal bank. Bukan nota kredit pelanggan Bukan. Nota kredit pelanggan ni, ini ada dekat dalam penyata account. Nota ni, nota debit dan nota kredit akan ada dekat dalam penyata account. Okey, untuk soalan soalan yang keempat, fungsi utama penyata account. Fungsi utama penyata account ialah menyemak butiran rekod bank. A. B. Mengetahui baki hutang pelanggan. C. Mengurus cas bulanan. D. Mencatat arus niaga tunai. Yo. A. Menyemak butiran rekod bank. Salah. Penyata account. Faiz? Ya, saya jawab D. D ya, mencatat urus niaga. Salah. Urus niaga selalunya kita akan rekod di dalam mana? Mesti kira-kira. Niaga. Urus niaga ni kita akan letak di dalam, selalunya kita akan letak kat dalam inilah apa, jualan lah. Bermaksud adalah jawapannya mengetahui baki hutang pelanggan kita lah. Penyata selalunya penjual akan buat. Penjual yang akan buatkan pembeli. Penyata account. Yang nombor 5, penyata bank digunakan untuk menyediakan A. Penyata penyesuaian bank. B. Penyata pendapatan. C. Penyata akaun. D. Nota debit. B. Penyata pendapatan. Salah. Penyata account. Salah. Penyata bank. Kalau penyata bank ni penyata penyesuaian bank. Sebab nampak ada tu ujung dia. Okey. Nanti cikgu akan cek kamu punya soalan untuk apa penyata akaun ni yang secara subjektif ni, cikgu akan bagilah markah kat kamu nanti insya-Allah. Okey, kalau secara kesimpulan cikgu nampak, okey, ini untuk hari ni lah. Kesimpulan yang cikgu nampak hari ni berkaitan dengan dokumen bukan sumber ni. Okey, dokumen bukan sumber ni sebenarnya digunakan untuk kita digunakan untuk penyemak urusan kita. Sebagai contoh, sebagai pembekal akan menyemak hutang pemutang, si penghutang tu sebenarnya. Pembekal lah, selalunya pihak pemutang tu dia akan menyemak urus niaga kita lah. Sekiranya urus niaga kita tu dapat tepat, kita dapat tu secara okey, orang kata urus niaga kita tu semua sistem catatan kita tu sempurna dan sebagainya, barulah tepat kita punya catatan kita lah selalunya. Dan yang kedua, dokumen kesumber ni juga, kalau siapa yang rasa macam kamu rasa lah, okey, dokumen kesumber ni tak penting, sebenarnya penting. Dia pelbagai jenis lah penting. Semasa kamu punya penyata penyesuaian bank. Okey, penyata penyesuaian bank ni kamu nak check waktu dah habis, kamu kira dah semua dia punya penyata bank, penyata semua bagai, iaitu kamu dah kira kunci kira-kira dan juga penyata pendapatan. Kamu akan check satu part dia panggil penyata penyesuaian bank. Dia akan tengok apa transaksi kamu tu sebagai contoh di bank, dalam catatan kamu dah tulis hari ini saya dah buat apa-apa semua bagai kan, dah membuat pembayaran sebagai contoh, dah check kamu tulis tarikh tu. Di bank belum direkod. Selalunya kalau dah belum direkod tu akan ada dipanggil ubah suai balik, ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil adjustment. Ubah suai akaun balik, di mana perbetulkan balik akaun yang salah tu, kita perbetulkan menjadi akaun yang baru. Lepas tu, okey, kalau dah dari segi itulah, itu untuk penyata penyesuaian bank. Dan cikgu nak tanya kamu, okey, sebab ni last untuk kelas sebelum kamu bercuti. Okey, apa yang kamu dah faham? Kalau sekiranya penyata bank ni, penyata akaun ni, apa yang kamu rasa boleh buat? Guna untuk apa? Syakir, boleh terangkan sikit. Penyata bank. Penyata akaun.
dapat. Tak account untuk semok untuk semok transaksi yang dilakukan oleh satu syarikat. Ya betul. Dan, tapi ada yang tak habis. Transaksi keluar dan masuk. Salah. Transaksi antara Penghutang dan penghutang. Penghutang dan pemihutang. ya betul. Penghutang dan penghutang. Dan bank kamu Faiz? Penghutang bank. Minta bank. Penjata bank. Melihat memang aliran keluar masuk company. Ya, cara tu wang melalui akaun bank. Account bank. Ya betul. Dan cikgu rasa kamu semua dah faham dah. Boleh kot sekarang kita akan kelas kita kakak hari ni je ada hari ni. Okey, disebabkan saya tengok kamu hari ni okey, cikgu akan bagi satu lagi lah sebelum kamu ni kau rehat lah ni. Okey, terima kasih nah semua. Okey, cikgu keluar dulu nah. Okey. Ketua kelas. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Okey. Terima kasih banyak semua. Okey.